ini diterjemahkan dalam negara kita. Saya tidak mengatakan negara ini perfect dari sudut keseluruhannya. Ada kelemahan di sana sini yang boleh untuk diperbaiki. Tetapi cuba cari dalam dunia ini satu negara yang majoriti penganutnya memberikan cuti kepada penganut agama lain sewaktu mereka berhari raya. Negara ini majoritinya adalah Muslim. Pemerintahnya adalah Muslim. Tetapi tetap memberikan cuti kepada orang Hindu untuk merayakan hari Deepavali. Kebanyakan negeri memberi cuti kepada hari Thaipusam. Bukan kata penganut itu saya cuti. Seluruh negara cuti. Memberikan cuti kepada bangsa Cina untuk merayakan Tahun Baru Cina. Bahkan sebahagian daripada kita mungkin kadang-kadang lebih awal balik cuti. Walaupun dia bukan penganut agama tu. Tapi nak bagi tahu, toleransi itu telah diberi. Toleransi itu telah ditunjukkan. Tiba-tiba ada sebahagian kecil manusia mengambil tanah orang lain dan apabila diminta keluar, tak mau keluar. Minta pampasan. Kita hidup dalam negara apa ini? Kita hidup di zaman bila ini? Kita bukan tak ada rekod surau pernah diruntuhkan kerana tidak ada kebenaran. Ada. Pernah berlaku. Memang pernah pun dirobohkan. Bukan hanya sekadar surau. Tempat rumah-rumah yang tidak menjadi perlindungan, yang menjadi perlindungan kepada manusia, tapi dibina tanpa izin, juga pernah dirobohkan. Orang meniaga yang mencari ruang hidup, yang kehidupannya bergantung pada itu, tapi bila dia berniaga tanpa lesen, juga pernah dirobohkan. Jadi, ini bukan isu agama, ini bukan isu bangsa. Ini adalah isu kita follow peraturan.